Korang tahu tak? Di Sri Lanka, ada sebuah istana yang dibina di atas batu gergasi setinggi hampir 200 meter. Tempat ni dikenali sebagai Sigiriya Rock atau nama lain dia Lion Rock. Sigiriya dibina pada abad ke-5 oleh Raja Kasapa I. Raja ni membina istana ni di atas batu tinggi sebagai tempat perlindungan dan simbol kuasa. Kenapa atas batu? Sebab ia sangat susah diserang. Musuh boleh nampak dari jauh dan laluan naik ke atas sangat sempit dan curam. Yang uniknya, sebelum sampai ke puncak, pengunjung akan lalu pintu masuk berbentuk singa gergasi. Hari ini, yang tinggal cuma kaki singa. Di dinding batu pula, ada lukisan wanita purba yang dikenali sebagai Sigiriya Frescoes. Lukisan ni berusia lebih 1,500 tahun dan masih jelas hingga hari ini. Lebih pelik, ada satu dinding dipanggil Mirror Wall. Dulu, dinding ni digilas sampai berkilat macam cermin dan penuh dengan tulisan orang zaman dulu. Di atas puncak Sigiriya terdapat runtuhan istana, kolam air purba dan pemandangan 360 darjah hutan sekeliling. Hari ini, Sigiriya Rock diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan dianggap antara keajaiban seni bina purba dunia. Istana atas batu ini bukan sekadar cantik, tapi bukti manusia dulu mampu bina sesuatu yang luar biasa.